Jadi kami dari Kelab Taha sekali lagi ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga saudari Nur Hidayah. So, ayah nak cakap apa? Hai, Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah selesai jaulah pertama kita hari ni. So, lepas ni Afiq, kita nak pergi ke mana? So, kalau korang tahu rumah seterusnya, jom ikut kami. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Jadi hari ini adalah persinambungan daripada jauhlah kita daripada semalam dan hari ini. Dan pagi tadi kita dah pergi ke rumah yang pertama kita, iaitu rumah saudara Mirza Afrinah selaku setiausaha Kelab Taha sesi 2425. Dan sekarang kita berada di rumah timbalan setiausaha Kelab Taha 2425, iaitu rumah saudari Nur Hidayah binti Khairi. Dan dalam masa yang sama, kita orang dikejutkan dengan pemergian opah beliau. Jadi kami dari Kelab Taha sekali lagi ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh keluarga saudari Nur Hidayah di atas pemergian nenek beliau. Di samping itu, walaupun kami masih dalam edisi Jaulah Raya, kami mengambil kesempatan untuk menziarahi keluarga saudari Nur Hidayah bagi memberikan penghormatan kepada keluarga beliau. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mendoakan almarhumah Siti Hawa binti Ahmad supaya ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah. Okay, jadi kalau korang nak tahu situasi dekat dalam macam mana, jom. Hari Raya, genap sudah sebulan berpuasa. Hari Raya, mari ramai-ramai kita gembira di hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah selaku Timbalan Setiausaha Kepimpinan sesi 2425 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepimpinan dan Senior 40 kerana sudi datang ke kampung ni untuk beraya dan menziarahi. Saya sebagai wakil keluarga mentua saya, Siti Hawa binti Abdul Hamid. Ada apa? Ada Ahmad. Abdul Ahmad ni pada sebagai selaku bapa pada Nur Hidayah binti Khairi. Ini dengan ini terima kasihlah banyak buat Yasin, buat tahlil pada jauh mai ini untuk buat majlis, menjalankan majlis ini. Itu saya doakan sama-samalah semoga selamat perjalanan pergi ke negeri yang seterusnya. Saya mogakan semua dengan rahmat kasih sayang Allah, ya Allah. Baik pula doa-doa mereka, ya Allah, selamat dalam perjalanan ya Allah. Ini kita dalam benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun selesai melakukan bacaan tahlil kepada Siti Hawa binti Ahmad, iaitu nenek kepada Nur Hidayah binti Khairi selaku setiausaha Timbalan Setiausaha Kelab Taha. Jadi didoakan semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Jadi Afiq, kalau nak tahu lepas ni destinasi mana pula? Jom ikut kami. Jom. Kita saling memaaf-maafan. Hari Raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi hari ni kita berada di rumah terakhir untuk hari yang kedua. Di rumah siapa ni, Syafiq? Oh, sekarang ni kita berada di rumah pengerusi Kelab Taha bagi sesi 2425, iaitu Aiman Zahiri. So kalau korang tahu apa juadah yang ada kat dalam, jom ikut kita orang. Jom. Sesudah sebulan kita berpuasa, menahan lapar dan juga dahaga. Erti puasa memberikan kita nikmat sebenar hari Aidilfitri. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Zahiri selaku pengurusi Kelab Taha bagi sesi 2425. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyaklah kepada semua yang hadir dekat rumah kami ni. So mak pula. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan pada anak-anak semua sudi mai rumah. Makan apa yang ada. Harap sudi mai lah lagi lepas ni.
Okey, kita ucapkan selamat hari raya. Ada negeri, maaf lahir dan batin untuk semua. Semoga selamat semua. InsyaAllah. Hai, Assalamualaikum guys. Okey, alhamdulillah selesai dah kita punya jauh lah bagi edisi yang pertama dan hari yang kedua lah. So, sepanjang hari ini kita telah beraya ke Tanjung Karang, ke Greek dan ke Kulim, iaitu tempat saudara Aiman selaku pengurusi Kelab bagi sesi 24-25. So, Dayah, mana? Kami semua tak sabar nak tunggu hari ketiga. Kalau korang nak tahu rumah siapa, dekat mana, makan apa, nantikan. Jom! Bye! Hari raya, genap sudah sebulan berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Jadi pada hari ini merupakan hari terakhir di sejaulah kita pada kali ini. Jadi apakah plan kita untuk hari ini, Jol? Farah? Okey, plan kita pada hari ini kita nak pergi ke rumah, dari rumah ke rumah. Jadi, nak tahu perjalanan kami? Jom. Hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Hai, Assalamualaikum. So sekarang kita berada di rumah esko dakwah kita iaitu saudara Farid. So Kak Nana? Okay, so memandangkan ini adalah rumah yang pertama untuk hari ini. So kalau korang nak tahu kita orang makan apa, kita orang buat apa dan macam mana suasana dia, boleh swipe up. Hari raya, kita saling bermaaf-maafan. Hari raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Mari balik kampung. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Zohari, selaku Esko Dakwah Kelab Taha bagi sesi 24-25. So kat sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Barisan Pimpinan dan Sinet 40 kerana sudi hadir ke Bumi Jelapang Padi cakap dan datang jauhlah di rumah kami lah kan. So ayah nak cakap apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada hari pagi ini. Allah bagi rahmat kepada kita, bagi badan kita sihat dapat sampai ke Penang ni. Jadi Pak Cik mengucapkan terima kasih lah kepada semua anak-anak yang sudi mai rumah Pak Cik ni. Semoga Pak Cik berdoa lah pada anak-anak semua ni bagi sihat tubuh badan dan rajin buat amal ibadat, mudah rezeki. Amin. Dapat jodoh yang ringan. Amin ya Allah. So, selamat hari raya. Bye. Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk hari ni selesai rumah pertama kita jauhlah hari ni. Okey, so Abang Iman, tadi saya tengok Abang Iman berselera juga makan. Abang Iman makan apa hari ni? So alhamdulillah saya makan nasi daging bersama dengan ayam asam. Orang kata signature lah kalau kata main Kedah ni. Tak lain tak bukan nasi daging lah selalunya. So kalau kedai Nuri pun memang akan dihidangkan dengan nasi daging tu. So alhamdulillah. So makanan semua sedap, alhamdulillah. So kalau korang nak tahu kita ke mana pula lepas ni, swipe out. Jumpa ayah ibunda, mari balik kampung, kita raih lebaran. Hai, Assalamualaikum. Najlah, kita dekat sini buat apa Najlah? Okay, alhamdulillah sekarang kita baru je sampai di rumah saudara Muhammad Afiq Zahirul Haq bin Zulhamidi selaku Biro Kebajikan Friends of Taha. Jadi kita buat apa kat sini ni? Kita nak pergi menziarahi rumah keluarga dia. Oh. Makan. Makan. Jadi nak tahu apa yang kita orang buat sekejap lagi? Jom. Mari. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Zahirul Haq bin Zulhamidi selaku Biro Kebajikan bagi Friends of Taha sesi 24-25. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Kelab Taha kerana sudi jauhlah ke rumah saya dan juga keluarga saya.
Saya bapa kepada Afiq. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kunjungan Kelab Taha Universiti USAS. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan ni, puan-puan ni dapat menyediakan rumah kami ini, dan semoga perjalanan puan-puan dan tuan-tuan selamat ke destinasi yang akan dituju. So bye. Hai, Assalamualaikum semua. Jadi kita sudah selesai, alhamdulillah kita dah selesai jaulah di rumah saudara Afiq, iaitu Biro Kebajikan Senior FOT bagi sesi 24-25. Okay, betul tu Hasanah, dan alhamdulillah kami dapat layanan yang baik daripada tuan rumah dan makanan pun semua sedap. Okey Hasanah, nak tahu kita akan jaulah di mana pula nanti? Okay, jom ikut kami. Sudah sebulan berpuasa, hari raya, mari ramai-ramai kita gembira. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Abang Farid, sekarang kita dekat rumah siapa? Okey, untuk mantan Aisyah dan semua, sekarang kita berada di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. So, sekarang kita berada di rumah saudari Hasanah. So, kalau nak tahu macam mana vibe kat dalam, let's go. Kita saling bermaaf-maafan, hari raya, mari ramai-ramai jemput ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah binti Muhammad Razi, selaku penolong ketua FOT bagi sesi 24-25, ingin mengucap ribuan terima kasih kepada barisan kepimpinan senior FOT kerana berjauhlah di kediaman saya. Saya wakil daripada keluarga Hasanah, wakil mak ayah lah. Jadi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kelab Taha kerana sudi hadir ke rumah kami. Jadi mudah-mudahan hubungan yang dibina ini mendapat keberkahan dan berkekalan hingga ke syurga, insya-Allah. Amin. Selamat Raya semua. Hai, okey, alhamdulillah selesai sudah. Jauhlah kita di rumah yang terakhir. Di mana rumah yang terakhir ni adalah rumah kita berjauhlah di Pulau Pinang lah kan. So Elisha, boleh tak cerita sedikit dari awal kita dah sampai ke sini dan hinggalah akhir? Okey, kita kat sini, kita dah sampai ber 5 kereta. Okey, kita punya makanan kita hari ni iaitu nasi impit, lemang, ketupat, lepas tu ada rendang, ada masak lemak, nasi putih dan sebagainya lagi. Lepas tu apa yang kami makanan semua sedap lah ke? Kalau nak tahu next edisi jauhlah kita di mana? Saya